Nanti banding-banding ya. Video. Pagi guys, pagi. Assalamualaikum. Hari ni kita ke Rompin. Kita pergi Rompin. Macam biasa, kita dengan Abang Baim, Master Baim. Mana? Dengan Abang Zali. Abang Zali dengan Acap. Geng-geng mancing baru. Master Baim. Kita repeat balik trip tahun lepas. Kita try cari misi Menggabang. Kita try repeat misi Menggabang. Tahun lepas tak ada strike Tenggiri. So tahun ni kita target cuba nak strike Tenggiri. Nanti kita update dekat spot. Kita jumpa kat spot, InsyaAllah. So ni buat kita tengah susun barang. Sekarang baru pukul 8 tepat. Masing-masing tengah buat turun barang lah. Apa ni tu? Jom kita susun. Double strike. Yuk, tengok sikit. Oh, alhamdulillah. Abang angkat sikit bang. Itu dia. Jadi Pak Im Oh. Elok sikit ni. Yeay. Alright. Angkat Pak Im. Oi, kena Pak Im. Angkat Pak Im. Sini Pak Im. Pak Im. Angkat bang. Alhamdulillah. Ada barang. Leader. Oh, alhamdulillah, tanda. Oh, pandai dia minta dia Oh. Oh, baik. Angkat terus. Dia dah buat naik. Banyak tu, 5 naik ni. Baik, Alih. Apa perasaan anda? Apa? Abang Zali, tunjuk sini Abang Zali. Alhamdulillah, selesai trip pertama. First day selesai. Tengah turun-turun barang. Selamat sampai Tioman. Cantik. Kita menyambut player-player terkemuka daripada Kuala Lumpur. Oh, so sakit bahu. Masing-masing sakit bahu. Banyak hasil. So tamatlah adventure
untuk hari pertama. Ni dah sampai dekat resort Juara Bay. Tengah order makan lah tu. Ui, Thai massage. Ui, tak tahu, tak pasti dia orang order makan ke dia orang order massage untuk malam ni. Okay, aku rasa setakat ni je lah untuk hari pertama. So nanti aku akan share pula untuk hari kedua punya trip, hari kedua punya adventure. Hari kedua punya perjuangan. Okay, so stay tune guys. See you next video. Assalamualaikum. Abang Zele.